gereja yang ditukarkan menjadi sebuah masjid di kota Kinabalu. Nama masjid ni adalah Masjid Usia, terletak di Jalan Masjid Lama. Usia stands for United Sabah Islamic Association. Berdasarkan sejarah, bangunan gereja ni dibina pada tahun 1930-an. Pada tahun 1970-an, ia dibeli pada harga 1.05 juta ringgit dan diubah suai kepada sebuah masjid. Tahun itu adalah era Ketua Menteri Sabah yang terkenal, Tun Datu Mustafa Datu Harun. Inisiatif pembelian dibuat kerana belum ada masjid di kawasan bandar yang memudahkan umat Islam solat Jumaat dan solat 5 waktu berjamaah. Pada awalnya, ia dikenali sebagai Masjid SDA, sempena asal usul bangunan gereja. SDA stands for Seventh Day Adventist. Kemudian, ia dinamakan semula sebagai Masjid Usia, Bandar Kota Kinabalu. Saya rasa okey je SDA, cuma maksudnya saadah dunia akhirat. Kan sesuai gitu. Kat depan masjid ni ada stesen pengangkutan ke daerah-daerah Sabah. Boleh pergi ke Kota Merdu, Kudat, Keningau dan lain-lain. Tapi saya tak pergilah. Saya cuma tanya sejarah Masjid Usia ni pada diorang. Habis ziarah masjid ni, saya standby untuk berjumpa dengan Mufti Sabah lepas isyak kejap lagi. Inilah Mufti yang terkenal dengan julukan Fiqh Sabahi. Nak tahu apa kita orang borak dengan Mufti Sabah? Korang kena stay tune untuk next content. Jemput like, komen dan follow ya. Okay, bye.